Hello guys, welcome back to my channel. Okay, yang ini macam biasa kita akan ke RSZ member. Okay, jadi untuk kali ni kita bersama dengan tim-tim Mak Motor Day. Okay, kuat. H10 ya. Ni pakai helmet kita. Botak motor slow. Dance sport ada. Bagai padu saja. Ni baik. dah. Ni aku mesti menang. Stem belakang tak ada. Kerja payah orang nak tunda. Tak pakai stem belakang. Payah orang nak tunda. Kau payuh ni kerja belakang. Kerja payah belakang tu. Ni Thunder Peak. Cek keren. The Energy. Yang atas muka lal. Dah. Harry Kasih siapa tak kenal, joki kuda number 1 dan fotografer kita Anik Gemuk. Bok Anik. Jadi jentera saya hari ni inilah. Untuk RSZ member kali ni memang kita pergi dengan RSZ dah. Okay, stay tune guys untuk video-video yang menarik.
Guys, macam biasa pukul 11. Kita sarapan pagi, merangkak makan tengah hari. Sebab kita orang dekat je. Tak, santai-santai je. Santai-santai. Tak ke? Ya. Oh, jadi Monyok. Nak ujian mana? Gila. Sekarang ni kita berada jauh dah kalau ikut rak ni. Baru Kapur Raja baru. Oh, jauh dah kita sarapan pagi dulu. Jadi kita singgah kedai di ada tepi jalan ni. Pergi ke lagi? Kena? Makan apa? Kita kena nasi minyak. Nasi minyak. Kemah deh. Nasi ayam dah. Nasi ayam pedah. Dah. Kita bersarapan dulu sebentar sebelum kita melanjutkan. Minyak. Nak kau minyak deh. Nak kau minyak. Ya. Cah kau minyak dulu. Sebab kita orang dekat. So kejap lagi kita akan meneruskan perjalanan lah. Ni santai-santai ni sebab kita target nak sembahyang Jumaat di Masjid Penari. Okay guys, stay tune, tunggu. Jangan lupa subscribe. Kita berada di Permaisuri macam biasa. Ada motor breakdown seperti bawah. Jadi kita tengah menunggu apa ni? Proses penyelamatan lah. Jadi sambil-sambil kita breakfast, secara langsung kita menunggulah. Jadi insyaAllah untuk RZ member kali ni saya pergi bersama dengan tim Mak Motor Day. Ni antara tim Mak Motor Day. Jadi stay tune guys. Stay tune. Berhenti dulu di Petron ni. Ada 125 apa semua isi minyak. Ada YP owner, RZ relax tak payah isi dah. Kita dekat Petron Sajana ni. Ada korek. Akan meneruskan perjalanan sebelum kita singgah solat Jumaat. Semaya kena jaga. Okey, sebab rat kita nak tinggal solat Jumaat dah. Tunggu beberapa orang lagi siap. Lepas ni kita luncur. Dah isi minyak? Dah, tak isi tak dah. Tumpah dah. Longgar? Beri tu. Oh, beri. Pemanasan. Okay guys. Stay tune guys. Sebelum kita sampai Terengganu ni, stay tune.
wajib kena buat je. Wajib. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermakna Cari tapi ni. Darurat. Darurat. Nak tak sih? Nak tak sih? Jalan dah. Mana dia? Kemah dia. Oh, jalan. Mari rat. Tinggal Jumaat Jan ni kata. Bab kata orang-orang tua, air susu dibalas tuba. Segala nikmat dan kurniaan Allah yang tidak terkira banyaknya, namun kita balas dengan pelbagai maksiat kepadanya. Tidakkah kita berasa malu? Tidakkah hati kita gemetar merenungkan betapa buruk dan dahsyat? Alhamdulillah kan. Besar semaya Jumaat. Jadi kita shoot direct ke homestay lah. Dah tak ada apa-apa dah. Sebab hari ni persinggah banyak dah. Mana dia? Persinggah banyak dah. Lebih pada nak pergi Kuala Lumpur. So selesai lagu dah. Kita shoot ke homestay dekat kawasan airport. Okay, stay tune guys. Assalamualaikum guys, itu dia. Inilah biasalah. Kami sudah sampai di homestay. Alhamdulillah, semua motor okey, semua motor berjaya sampai kecuali satu. Inilah keadaan homestay kami. Biasalah. Tak boleh nak kata dia juga. Moga kita last minute punya booking. Ni keadaan 1,800 satu hari. 1,800 satu hari. Mi, berapa? Nak cari lagi? Nak cari lagi? Start lagi dah ni. Hello guys. Hello guys. Oi, seksi guys. Seksi guys. YouTube ni bawah. Masuk YouTube ni bawah. Seksi. Okey, ni kita ada dapur, kita ada extra bed. Kita ada link. Lepas tu bilik 3 guys. Bilik 3. Mana 3 je? So 2 3. Oh, ni bukan bilik, ni dapur. As you know, you can rate lah. That's mean this house cost for us 1,800. Ni. Tapi tak kata dia, booking lah minit ni. Ni. Booking lah minit ni. Berapa tak berarti main Jumaat ni? Berasa banyak pahala dah. Berasa hidup tak ada dosa dah. Tidak masjid ai. Pergi masjid ai. Demo panggil. Dia kata tak sih. Allah. Masjid Al-Ali. Serah banyak benar dah kau pahala. Guys. Pergi masjid Al-Ali. Ya. Dia gini kan, ramai orang salah faham. Orang kata, okey, Jumaat kita jamak, Dia gini be. Kalau demo turun selepas subuh di hari Jumaat, demo tak lihat jamak Jumaat, demo wajib Jumaat. Kecuali demo turun sebelum subuh, baru demo boleh skip Jumaat, boleh jamak. Ingat tu. Ramai orang salah faham. Okey? Antaranya ni. Ni. Salah satu. Panah dunia baru. Panah dunia baru. Masjid Al-Ali ni. Dah. Semaya Jumaat dah sah. Nipu pula sah. 2 kali dah sah hari ni. Tak ada pasal-pasal. 2 kali dah sah hari ni. Ayat malam dah ni. Bayar ni Al-Ali. 2 kali dah sah. Tak ada pasal-pasal. 2 kali dah sah. Tak ada pasal-pasal. Ni 3 bilik. 1,800. Tapi tak terasa sangat lah sebab kita tonton sikit-sikit. Okay guys, yang ni untuk part 1, untuk part 2, part 3 RZ member 2026 akan kita teruskan selepas ini. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share, okay? Itu biasa guys. Kita orang kat homestay santai-santai basuh motor. Mandi dengan tu basuh motor guys. Ni biasa. Basuh motor ni biasa. Basuh motor biasa tapi basuh dengan tu ni luar biasa. Gila mandi dengan tu alah. Sebelum kita pergi bergerak ke tapak event guys. Sebelum bergerak ke tapak event, hak ni duk basuh motor. Hak ni duk cah. Tu duk cah.
Charge dulu. Hak ni dua hari dah ni aktiviti ni. Oh, hak ni dia buat aktiviti bro. Memasak ke dia ada? Masak. Orang minyak-minyak mari. Weh. Amah. Tengok spek jimat. Sisa jangan talak guys. Sisa jangan talak kan adik? Jangan talak je tak? Jokot so bawa Dua bawa. Habis kilo flavor jadi hari ni. Okay guys. Nanti kita sambung part 2 pula. Jangan lupa komen, share, subscribe, okay? Kaya semua.